down 2.5. Picking up some dust. Pernyataan masalah. Masalah utama yang kami kenal pasti ialah pembuangan sisa sampah yang tidak terurus di sekolah dan di rumah. Sisa ini selalunya dibuang tanpa pengasingan dan menyebabkan pencemaran serta pembaziran sumber. Kebanyakan pelajar tidak digerakkan dengan konsep waste to energy, iaitu menukarkan sisa sampah kepada sumber tenaga boleh guna. Akhir sekali, tiada alat bantu pendidikan yang interaktif dalam pembelajaran tentang tenaga hijau dan pengurusan sisa sampah. Jadi, apakah penyelesaian bagi masalah ini? Sebagai penyelesaian, kami mencadangkan Eco Smart Bin, iaitu tong pintar yang dilengkapi sensor untuk mengasingkan sisa dan menukarkan sisa organik kepada biogas melalui proses fermentasi. Biogas ini seterusnya digunakan untuk menjana tenaga mini yang boleh menghidupkan LED, kipas kecil atau pengejas mudah alih. Konsep ini bukan sahaja menyelesaikan masalah sisa, tapi juga mendidik pelajar tentang teknologi tenaga bersih dan lestari. Kami telah menyediakan satu lakaran reka bentuk 2D Eco-Smart Bin yang menunjukkan bahagian tong pengasingan, ruang pemprosesan biogas, saluran gas dan sistem tenaga mini. Lakaran ini menggambarkan fungsi sebenar model tanpa membina prototipe fizikal, selaras dengan peraturan pertandingan. Senarai bahan dan anggaran kos. Bagi menjaga projek ini, kami menyerahkan bahan-bahan seperti tong plastik, sensor IR, LED, bekas kedap udara, tip PVC, mini motor, bateri lithium, papan mikro pengawal, paparan LCD mini, wayar, switch dan cat sumber. Semua bahan ini boleh diperoleh pada harga mampu milik dan jumlah anggaran keseluruhan projek ialah RM145. Produk ini boleh dibina oleh pelajar menggunakan bahan terpakai atau komponen asas, menjadikannya praktikal dan mesra pendidikan.